Walaupun saya cukup tidur, tapi wajah saya tetap nampak penat. Setiap kali bercermin, mata ini cerita sesuatu yang saya tak pernah rasa. Orang tanya saya kurang rehat, padahal eye bag bukan salah saya. Saya berharap ia boleh dirawat. Proses penuaan sebenarnya berlaku di bawah kulit. Seawal usia 35 tahun, kusyen kolagen yang memegang kulit mula mengembang dan menggelebir. Terjadinya eye bag dan wajah jatuh. Di red light membetulkan semula kusyen kolagen di bawah kulit. Ia menegangkan kembali wajah secara semula jadi. Rawatan tanpa pembedahan, tanpa toksin, tanpa benang, tanpa filler. Semuanya semula jadi, pasti memuaskan hati anda. Tengok ni, wajah naik sebanyak 3 cm. Jangan biarkan masalah eye bag mengganggu anda lagi. Hapuskan eye bag dengan rawatan red light. Rawatan mudah, berkesan, tanpa suntikan, tanpa pembedahan. Sebelum itu, temui kami untuk sesi face mapping. Dalam sesi ini, kami akan meneliti wajah anda dan mengenal pasti kawasan yang bermasalah. Face map mengesan tempat jatuh wajah yang sebenar, melihat berapa sentimeter wajah yang telah jatuh. Membolehkan rawatan dilakukan dengan tepat. Face map amat penting untuk mendapatkan wajah asli. Pernah tak bila tengok cermin, rasa macam penat sangat, eye bag makin jelas. Lingkaran gelap buat muka nampak letih. Walaupun sebenarnya, kita dah cuba macam-macam. Kadang, kita bukan tak jaga diri. Kita cuma letih. Kerja, keluarga, tanggungjawab, semua tu nampak di bawah mata. Tapi hari ini, anda tak perlu lagi sembunyikan penat itu. Tiada lagi eye bag. Masalah eye bag ni, banyak orang takut. Tak nak operation kan. Jadi, kalau kita gunakan kaedah red light ni, dia boleh mencantikkan mata dan boleh menghilangkan juga lemak yang berkumpul pada atas mata macam ni. So, mata nampak lebih besar dan lebih cantik lagi lepas rawatan. Dengan menggunakan red light, kita boleh mencantikkan struktur mata, menghapuskan eye bag tanpa pembedahan. Cahaya red light masuk ke dalam kulit dan menjadikan kulit lebih kukuh. Ia meningkatkan paras kolagen dan menguatkan ligamen yang memegang kulit, membuatkan kulit menjadi tegang. Cahaya red light menghapuskan eye bag dengan membuang ataupun menghancurkan kelompok-kelompok septa lemak pada bawah mata. Hasilnya, mata kembali fresh, cantik dan tegang. Red light akan menjadikan wajah lifted semula. Wah, eye bag saya dah hilang. Apa anda perlu buat ialah hadir ke sesi face mapping personal. Dalam sesi ini, kita akan mengenal pasti punca kejatuhan wajah dan memilih rawatan red light yang terbaik untuk membetulkan kusyen kolagen. Nak wajah kembali lifted? Booklah sekarang. Dapatkan harga promosi di online.